Tidak ada manusia yang hidup pada hari akhirat esok melainkan menyesal semua. Orang kafir menyesal pasal tak jadi Islam. Pemimpin menyesal pasal tidak amanah dan tipu rakyat. Ulama menyesal pasal masa hidup atas dunia mereka jadikan dakwah ini sebagai produk untuk diniagakan. Ibu bapa menyesal kerana tidak didik anak dengan sewajarnya. Anak-anak menyesal pasal tak cukup bakti kepada mak bapak dia sebelum mati. Suami menyesal pasal tidak jalan tanggungjawab terhadap isteri. Isteri menyesal sebab derhaka suami. Semua orang diselubungi sesalan. Menyesal pasal ada yang tinggal solat fardu. Menyesal pasal banyak peluang untuk buat pahala, buat benda sunat dilepaskan begitu sahaja. Menyesal pasal kurang baca Quran. Menyesal pasal dibiarkan lidah tidak berzikir kepada Allah. Menyesal kerana kurang sedekah. Menyesal kerana kurang segala-galanya.